di sebuah sekolah rendah yang ceria. Ada dua orang sahabat karib bernama Aiman dan Rafiq. Mereka seperti isi dengan kuku, sentiasa bersama di mana sahaja. Mereka berlari di padang waktu rehat, melukis di lukisan dinding sekolah, bahkan berkongsi bungkusan makanan ibu masing-masing tanpa rasa segan. Dunia mereka hanya terasa lengkap apabila bersama. Namun, suatu hari, sesuatu yang kecil telah menyebabkan persahabatan mereka retak. Semuanya bermula dengan sebuah bola. Aiman ingin bermain dahulu, tetapi Rafiq juga mahukannya pada waktu yang sama. Puas mereka tarik-menarik hingga akhirnya bola itu pecah. Kata-kata yang tajam keluar tanpa mereka sedari, memecahkan bukan sahaja bola, tetapi juga hati. Selepas itu, mereka berhenti bercakap. Waktu rehat, Rafiq duduk sendirian di bangku hujung padang sambil memandang jauh. Sementara itu, Aiman bermain dengan kawan-kawan lain, tetapi senyumannya tidak seperti dulu. Dalam hati, masing-masing saling merindui, namun ego menutup ruang untuk melangkah ke arah satu sama lain, sukar untuk meminta maaf, lebih-lebih lagi bila perasaan sudah terluka. Hari itu, cuaca nyaman dan guru mereka mengadakan kelas pendidikan jasmani di padang. Mereka bermain bola sepak. Semua murid seronok termasuk Aiman dan Rafiq, meskipun mereka masih tidak bertegur sapa. Semasa permainan, Rafiq berlari pantas mengejar bola, tetapi langkahnya terhenti mendadak apabila dia tergelincir, yang dia jatuh ke tanah dengan kuat. Lututnya luka dan rasa perit mula dirasai. Air mata mula jatuh, tetapi dia cuba menahan agar tidak menangis di hadapan kawan-kawan. Aiman melihat peristiwa itu dari jauh. Perasaannya bercampur baur, marah yang pernah wujud hilang sekelip mata. Tanpa berfikir panjang, dia berlari ke arah Rafiq. Tidak peduli peserta lain atau kemenangan perlawanan, dia hanya memikirkan sahabatnya. Rafiq, kau tak apa-apa? Tanyanya dengan penuh cemas. Aiman menghulurkan tangan kecilnya. Meskipun persahabatan mereka renggang, tangannya tetap ikhlas tanpa syarat. Rafiq memandang tangan itu, terkejut dan rasa bersalah. Perlahan-lahan dia menyambut huluran tersebut dan Aiman menariknya bangun. Mereka berdiri bersama, saling merenung sehingga akhirnya senyuman kecil muncul di wajah masing-masing. Selepas hari itu, mereka kembali menjadi teman baik seperti dahulu. Tetapi kali ini, hubungan mereka lebih erat, dibina atas asas memaafkan dan memahami. Hidup ini, seperti bola yang bolong atau jatuh, selalu memberi peluang untuk kita membaiki sesuatu yang rosak. Seperti Aiman dan Rafiq, memaafkan bukanlah tanda lemah, tetapi kekuatan yang berpelesan yang membina persahabatan. Pengajaran hari ini, sahabat sejati tidak pergi saat susah, mereka hadir untuk menghulur tangan walaupun kecil tetapi penuh bermakna.